Kalau hampa bawa anak-anak apa kan, boleh lah cuti kat sini, relax. Kat depan ni dia pondok-pondok Cabana. Okay, kalau hampa boleh sewa pondok-pondok Cabana daripada serendah RM20 sampailah ke RM70. Boleh lepak, hampa boleh kelah, hampa boleh buat pondok. Kalau musim cuti sekolah ni ramai ni, penuh. Kalau musim cuti sekolah, penuh. Kalau hari macam minggu-minggu biasa ni, dia biasa je lah. Kebanyakan yang mereka sewa yang sebelah sana, sebelah betul-betul di kolam. Okay? Jadi kalau hampa nak buat family day, main sukan-sukan sikit, dia ada padang belah sana. Okay, kat sini hampa boleh sewa pondok Cabana, hampa boleh buat barbecue. Kalau hampa tengok sini ada sinki dia. Okay, dan ni pengunjung baru sampai, kena naik kereta Ruzai Grotek masuk dalam. Okay, yang mana nak buat barbecue pun boleh buat barbecue kat sini. Lepas sediakan tempat bakar barbecue, semua disediakan, bawa makanan je lah. Okay, boleh bakar kat sini, boleh pacak kemah jalan ni, boleh relax, santai. Dia sebab apa, kawasan dia teduh tau. Dia ada betul-betul dengan pokok kelapa sawit, yang bawah pokok kelapa sawit kan, tu tempat dia teduh, tenang, relax. Dia tempat dia kira luas jugalah. Jadi kalau yang mana sewa dekat sini, apa boleh sembahyang terus kat sini, apa boleh solat dekat sini. Jadi kalau duduk kat sini 10 orang pun lepas ni, boleh baring kan, tidur, lepak, relax, memang best kat sini. Jadi kalau hampa nak berehat dekat Ruzai Grotek, inilah spot dia. Relax, santai, duduk bawah pokok kelapa sawit kan. Kalau ada main 5-6 orang, boleh buat barbecue dekat sebelah tu. Boleh relax, tenang, tempat sejuk. Kalau hampa boleh baring dekat sini, confirm lena. Sambil-sambil tu hampa boleh pantau kan, anak-anak hampa mandi kolam. Kolam dia tak dalam, dia parah lutut orang dewasa je. Daripada sini pun hampa boleh nampak, boleh tengok, tak risau lah. Okey, aku teringat lagi masa tahun 2024, satu kolam fasa 5 ni baru buka kan. Masa tu baru buka. Jadi masa tu tengah viral lah, trending. Kolam kadang-kadang terbesar, kami pun pulun iklan, pulun buat video, pulun buat gambar, iklan tak berhenti. Jadi alhamdulillah, ada satu ketika tu masa tahun 2024, raya Deepawali, pengunjung main serbu sini sampai 3,000 lebih pengunjung. Masa tu itulah ciptaan rekod yang terbanyak sekali lah. Yang mana belum main kat sini, yang boleh main singgah kat sini lah. Kat mana? Kat Ruzai Grotek.